Penyanyi Rengo atau nama sebenarnya, Muhammad Zain Ramli berkata, kesihatannya kini mula stabil. Sebelum ini kesihatan tidak stabil disebabkan masalah jantung bengkak. Namun saya cuba bertahan sebab tidak mahu keluar masuk hospital. Lagipun, ketika berlaku di bulan raya, mungkin saya masuk hospital selepas ini. Saya mahu berehat, nak taip lama-lama pun tak larat, katanya kepada wartawan. Sementara itu, isteri keduanya, Roshila Muhammad mendakwa, jantung suaminya kurang sihat selepas mengambil dos kedua vaksin COVID-19 beberapa tahun lalu. Kata Roshila lagi, Rengo yang pernah menyertai program Kilauan Emas 4 pada 2014 itu kerap keluar masuk hospital selepas mengambil vaksin tersebut. Ya, suami mempunyai masalah jantung bengkak. Keadaannya sekarang boleh dikatakan agak teruk sebab tidak boleh lasak dan pergerakannya terhad. Sebelum Aidilfitri dimasukkan ke Hospital Taiping, Perak selama hampir seminggu. Tetapi itu bukan kali pertama, sudah banyak kali suami keluar masuk hospital. Suami mengalami masalah jantung sejak 4 tahun lalu selepas mengambil vaksin dos kedua. Tahun ini sudah 2 kali dimasukkan ke hospital. Katanya, justru, Roshila berkata, pihaknya sedang menunggu rawatan lanjut dari Hospital Taiping. Jantungnya kena masuk kamera dan kemudiannya, baru doktor boleh membuat cadangan rawatan seterusnya. Temu janji nak jumpa pakar selepas ini. Jadi, saya mohon orang ramai tolong doakan semuanya dipermudahkan dan Rengo cepat sembuh. InsyaAllah, katanya. Kata Roshila, Rengo masih aktif menyanyi sehingga hari ini memandangkan pendapatan suami masih lagi bergantung pada aktiviti nyanyian. Pelakon Dato' Adi Putra dimasukkan ke pusat perubatan tidak lama dahulu selepas mengalami jangkitan kuman di paru-paru dan batu karang. Isterinya, Datin Aida Yusof ketika dihubungi Harian Metro berkata, tahap kesihatan suaminya agak lemah sehingga terpaksa ditahan di wad. Beberapa hari ini kami agak sibuk dengan urusan kerja. Namun, semalam tiba-tiba badannya sangat lemah dan terpaksa dibawa ke hospital. Dia yang ketika itu berada di lokasi penggambaran dibawa ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Setakat ini, keadaannya masih lemah dan doktor maklumkan dia mengalami demam, batuk, selsema, batu karang dan jangkitan kuman pada paru-paru. Katanya, menurut Aida, dia mengakui suaminya jatuh sakit kerana tidak mendapatkan rehat yang mencukupi. Dia menjalani penggambaran drama bersiri berjudul Sekam di Dada dan juga pelancaran produk kecantikan diberi nama Darling Moisturizer untuk saya uruskan. Jadi, disebabkan tidak cukup rehat, badannya lemah dan jatuh sakit. Katanya, terdahulu, Adi memuat naik foto di hospital dan memohon agar urusannya dipermudahkan. Pelakon veteran, Rahim Jailani, kini dalam keadaan stabil, bagaimanapun memerlukan rawatan lanjut selepas dimasukkan ke sebuah hospital di Negeri Sembilan akibat serangan jantung ketika tidur. Tidak lama dulu, anak kepada Rahim Jailani iaitu Muhammad Fazlan Tashrik, 25, berkata bapanya akan dibawa ke Kuala Lumpur dalam masa terdekat untuk mendapatkan nasihat dari pakar di sini. Jumaat lalu, ayah dimasukkan ke salah sebuah hospital di Negeri Sembilan kerana serangan jantung ketika sedang tidur kira-kira pada jam 12:30 malam. Ibu saya yang perasan ketika itu, lalu mengejutkan saya. Saya telefon ambulans untuk membawanya ke hospital. Ayah menerima dimasukkan ke hospital sehingga semalam. Buat masa ini, ayah masih di kampung di Negeri Sembilan. Kami akan balik ke Kuala Lumpur untuk rujuk ayah di hospital di sana. Rawatan ini untuk periksa keadaan jantung sama ada perlu pembedahan atau tidak. Doktor kata ayah kena serangan jantung dan paru-parunya berair. Serangannya agak teruk dan memang tak boleh nak bernafas. Bila sampai ke hospital dan diberikan oksigen barulah nafasnya lancar. Katanya kepada BH Online, Tashrik berkata, ini adalah serangan jantung kali kedua dialami bapanya kerana terlepas memakan ubat. Ini adalah serangan meja yang kedua dan pemakanan antara salah satu faktor dan ia juga disebabkan ayah ada terlepas makan ubat. Dia memang bergantung pada ubat. Tapi, Alhamdulillah, sekarang agak stabil berbanding sebelum ini. Kalau diikutkan ayah ada shooting hari ini dan esok, tapi terpaksa ditangguhkan untuknya berehat, katanya. Sebelum itu, Tashrik menerusi media sosial memuat naik foto memohon orang ramai mendoakan kesembuhan bapanya itu. Rahim Jailani dikenali menerusi pelbagai watak dalam filem dan drama tempatan sejak era 1980-an, termasuk lakonannya dalam filem Gila-Gila Remaja 2, Coast Guard Malaysia, Ops Relang, Imam dan drama bersiri Gerak Khas. Tiada lagi teka-teki, penyanyi Azarina Azhar mendedahkan didiagnos kanser namun hanya dapat mengetahui jenis sel barah yang menyerangnya dalam tempoh 2 minggu lagi. Kata wanita berusia 39 tahun itu, dia sepatutnya menjalani 2 pembedahan besar tetapi terpaksa menangguhkannya bagi menyempurnakan beberapa tugasan yang belum selesai.
Setakat ini saya belum boleh kongsikan lagi butiran lanjut kerana menunggu keputusan laporan perubatan yang dijangka keluar dalam tempoh terdekat. Sepatutnya saya menjalani pembedahan bariatrik minggu depan disebabkan masalah kesihatan yang berpunca daripada suka makan. Satu lagi pembedahan pula membabitkan sakit kanser, cuma kena tunggu dulu laporan perubatan, katanya ketika ditemui pada majlis pelancaran single baharu berjudul Reality Duet bersama Koze. Azarina yang turut mengidap kencing manis sejak 2 tahun lalu itu mengakui keadaan kesihatannya mengganggu aktiviti harian serta emosi namun sentiasa berfikiran positif. Kata ibu kepada dua cahaya mata itu, jika berdepan fasa kesakitan, dia akan melepaskan perasaan sebelum kembali bangkit. Saya juga insan biasa. Kalau sakit tentulah akan menangis. Biasanya saya akan dengar lagu-lagu galau untuk redakan perasaan, tetapi saya selalu ingatkan perlu positif demi anak-anak dan pekerja. Apa pun yang terjadi hidup tetap perlu diteruskan. Saya kena tempuh ujian ini walaupun perit dan menyakitkan, ujarnya. Jelasnya, penyakit itu juga memberi kesan pada staminanya serta menyebabkan dia mudah kepenatan selain mendatangkan kemurungan. Penyanyi itu pertama kali berkongsi mengidap penyakit sewaktu menyertai program All Stars Gegar Vaganza GV10 pada September 2023, tetapi tidak memberi perincian lanjut. Keadaan kesihatan pelakon, Puteri Balqis Azizi, yang menghadapi masalah jantung, kembali menimbulkan pertanyaan ramai apabila perkongsian di Instagram peribadinya menunjukkan bintang cilik itu menjalani rawatan bersama tanda pagar Fight Cancer. Status yang dimuat naik, kemarin, menerusi akaun @rockingbalqis itu memaparkan gambar pelakon kanak-kanak berkenaan memakai topeng mulut dalam keadaan ceria berserta keterangan menyatakan dirinya sudah menjalani rawatan. Pada status dipercayai dikongsi ibunya sendiri, Nor Rashikin Muhammad Aziz, tahap kesihatan Puteri Balqis yang mesra disapa Akis itu juga dikatakan semakin baik. Namun tanda pagar Fight Cancer seakan-akan memberi bayangan mengenai penyakit sebenar pelakon wanita terbaik, Anugerah Televisyen Asia ke-19, 2014. Itu walaupun sebelum ini dia dikatakan menghadapi masalah jantung. Nor Rashikin ketika dihubungi mengesahkan anaknya menghidap kanser, tetapi tidak menyatakan secara terperinci jenis barah yang menyerang Akish. Sambil memohon maaf kerana enggan ditemu bual pada waktu ini, beliau bagaimanapun berkata, semangat anaknya semakin kuat walaupun sedang berhadapan masalah kesihatan. Saya minta maaf, buat masa ini saya tak mahu membuat sebarang temu bual. Demamnya masih tak berhenti. Jantung dan paru-parunya mempunyai masalah. Apapun dia semakin kuat, ulasnya ringkas kepada wartawan menerusi aplikasi WhatsApp. Pada Mei lalu, Nor Rashikin mengesahkan si kecil yang menceburi arena seni sejak usia 2 tahun itu mengalami masalah jantung bermula dengan tanda demam berpanjangan dan kerap muntah. Keadaan kesihatan yang tidak menentu dikesan sejak akhir tahun lalu hingga Akish perlu keluar masuk hospital bagi menjalani ujian selain mendapatkan rawatan. Anggota kumpulan senario, Azrael dikejarkan ke Institut Jantung Negara (IJN) selepas dilaporkan menerima rawatan kecemasan di Hospital Sungai Buloh akibat serangan jantung pada waktu pagi. Berita itu dikongsikan pelawak, Ropi di Instagram sebentar tadi. Menerusi hantaran itu, Ropi berkongsi satu tangkap layar kiriman WhatsApp daripada seorang kenalan yang memaklumkan Azrael sedang dalam perjalanan ke IJN. Marilah sama-sama kita mendoakan semoga teman kita Azrael Senario diberikan sepenuh kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan, katanya. Sementara itu Azrael bersyukur mendapat rawatan segera selepas terkena serangan jantung baru-baru ini. Pelakon dan pelawak itu menafikan berdepan bebanan kerja termasuk stres dalam menyediakan kandungan dan mengendalikan sesi, live, TikTok hingga menjadi antara punca terkena serangan jantung baru-baru ini. Anggota senario itu memberitahu, doktor memaklumkan faktor utama mendorong kepada masalah kesihatan adalah disebabkan bacaan kolesterol tinggi dan pengambilan makanan yang tidak dipantau rapi. Buktinya, ketika dirawat doktor mengesahkan tahap kolesterol dan kandungan gula dalam darahnya tinggi. Kalau hendak kata saya berdepan bebanan kerja tidak juga. Pada saya, apabila bergelar pelawak, kena sentiasa bawa watak happy-go-lucky. Tetapi tidak sangka boleh terkena serangan jantung. Kemungkinan masalah berpunca daripada kolesterol atau pemakanan. Jadi, apabila dimasukkan ke hospital tempoh hari, baru dapat tahu yang saya ada masalah kesihatan. Saya baru tahu ada kolesterol yang tinggi dan macam-macam lagi penyakit berangkai seperti kencing manis. Semasa di hospital pun saya kena buat rawatan kencing manis, katanya ketika ditemui selepas menerima sumbangan daripada Presiden Persatuan Karyawan Malaysia, karyawan,
Datuk Freddy Fernandez di kediamannya di Sarjana Utama di sini, hari ini. Azli atau nama penuh, Muhammad Azli Jaafar, 56, mendakwa tidak stres atau terbeban dengan kerjaya penghibur kerana sudah menganggap ia tugasan hakiki yang perlu dilunaskan. Kalau macam berlakon, mengacara, buat ulasan produk dan persembahan itu kerja hakiki yang saya perlu buat. Untuk TikTok pula, saya hanya buat bila ada masa terluang, bukannya hari-hari. Saya buat sebab tidak mahu ketinggalan dengan artis baharu yang kalau lihat lebih mahir dan terkehadapan dalam memanfaatkan platform media sosial. Jadi, saya tidak mahu ketinggalan. Kalau diikutkan, doktor nasihatkan saya berehat sebulan bermula tarikh keluar dari Institut Jantung Negara IJN, iaitu pada 8 Jun lalu. Terapi saya mahu kerja macam biasa sebab bosan duduk rumah. Sekarang saya tidak boleh terus hendak letak head waktu bekerja berapa jam sehari. Saya perlu lihat kerja itu bagaimana, katanya. Mengulas kehadiran Freddy untuk yang turut ditemani penyanyi legenda, Datuk Khadijah Ibrahim untuk bersama-sama menghulurkan sumbangan dan menyantuninya, Azli menzahirkan ucapan terima kasih. Terima kasih Freddy dan Khadijah kerana sudi luangkan masa menziarahi dan bertanya khabar juga kepada semua pihak yang banyak membantu. Semalam, Pegawai Lembaga Zakat Selangor, LZS, datang dan suruh isi borang untuk dibawa ke IJN. Mereka beritahu akan tanggung kos ubat-ubatan jantung saya dalam anggaran RM400 hingga RM500 sebulan. Mereka akan bantu tanggung selama beberapa tahun, katanya. Pada 5 Jun lalu, Azli dikejarkan ke Hospital Sungai Buloh, HSB, selepas tidak sedarkan diri di kediamannya di Sungai Buloh, berikutan serangan jantung dialami. Namun, tidak lama selepas dirujuk di HSB, Azli yang difahamkan pengsan di rumah sebelum itu, dihantar ke IJN untuk rawatan lanjut. Doktor dilapor memaklumkan keadaannya sangat kritikal kerana jantungnya tersumbat sebanyak 99% dan salah satu urat pada injap jantungnya. Putus, sementara itu, Freddy berkata, sumbangan diterima Azli adalah hasil kutipan daripada penganjuran program amal iaitu Majlis Makan Malam Legends di Dewan Perdana Felda, Kuala Lumpur pada 2 Jun lalu, menjadi tanggungjawab kami untuk melawat dan membantu rakan artis dalam kesusahan dan mengulurkan sumbangan. Saya terkejut apabila dapat khabar Azli diserang sakit jantung. Saya doakan beliau supaya cepat pulih dan kembali aktif dalam dunia seni seperti sedia kala, katanya. Pelakon Shahronizam Noor, 53, tidak menyangka masalah sakit di bahagian bahunya adalah petanda dia mengidap tumor. Suami kepada penyanyi dan pelakon, Safura Yaakob berkata, dia mulanya berasa sakit bahu kanan dan hanya melakukan urutan. Selepas itu ada ketulan bengkak. Di belakang, ia hanya bengkak dan tiada sakit apa-apa. Saya pergi urut biasa sebab dia sakit lengan. Saya kemudian pergi buat X-ray di klinik kesihatan, KK. Doktor tengok tiada terselioh dan sebagainya. Tapi dalam sebulan 2 ini, benda yang bengkak itu terasa sakit berdenyut dan pergi sekali lagi ke KK dan buat X-ray di belakang bahu. Nampak macam ada ketulan dan saya dirujuk ke Hospital Ampang. Pergi ke unit kecemasan buat X-ray sekali lagi, tak berapa nampak jelas, tapi ada ketulan besar dekat tulang, katanya kepada Harian Metro. Shahronizam seterusnya dirujuk kepada pakar ortopedik dan menjalani proses MRI pada 12 September lalu dan bertemu pakar semula untuk keputusan pada 17 September. Dari situ nampak keputusan MRI macam tumor. Tapi nak dapat kepastian kena ada beberapa lagi prosedur untuk sahkan apa jenis tumor itu. Sebab ada 2 tumor iaitu benign, jinak tidak merebak, dan malignan, kanser. Saya dirujuk pula ke Hospital Kuala Lumpur untuk ambil sampel biopsi. Doktor pakar ortopedik buat X-ray semula dan ambil darah dan saya akan jumpa semula pada awal Oktober ini. Saya sekarang terpaksa makan ubat tahan sakit, katanya. Menurutnya, tanpa penahan sakit, pergerakannya agak terbatas kerana berasa sakit yang teramat sangat. Saya sekarang hanya tunggu keputusan doktor sama ada tumor biasa atau kanser. Saya reda dengan apa keputusan doktor. Saya tak panik kerana bagi saya apa yang terjadi adalah rezeki. Itu semua ketentuannya dan saya reda, katanya. Shahronizam kini terbabit dengan syuting drama di Pekan, Pahang untuk RTM. Anggota kumpulan senario, Lan Pet Pet berkongsi detik cemas apabila dikejarkan ke Hospital Melaka pada malam 31 Ogos lalu dipercayai akibat serangan jantung. Mengulas lanjut, Lan berkata, doktor memberitahu terdapat beberapa saluran jantung tersumbat, namun dia enggan mempercayainya. Sebaliknya, Lan atau nama sebenarnya, Mazlan Ahmad, 55, memaklumkan penyakitnya itu barangkali berpunca daripada terlewat makan lantas menyebabkan perutnya masuk angin.
Malam 31 Ogos lalu memang betul saya jatuh sakit dan dimasukkan ke zon merah di Hospital Melaka, jam 10 malam. Doktor beritahu ada 4 saluran tersumbat. Saya tak rasa ada penyakit jantung dan kejadian berlaku disebabkan masalah lain. Biasalah orang tua, mungkin saya terlupa makan atau perut masuk angin sebab itulah sakit. Waktu makan selalu tak menentu. Sebelum ini, saya pernah menjalani pemeriksaan jantung dengan doktor pakar di Alor Setar, Kedah. Tapi, disahkan tidak mempunyai masalah jantung. Lagipun, saya seorang yang aktif bersenam. Itu yang saya hairan bila doktor cakap saya ada masalah jantung, katanya ditemui pada majlis pengumuman malam kemuncak ABPBH 36 di Courtyard by Marriott Kuala Lumpur South, di Ibu Negara, Rabu lalu. Bagai ada keajaiban, Lan berkata, kesihatannya kembali pulih selepas tidak berhenti berzikir dan mengerjakan solat tahajud. Selepas kembali sihat, saya minta keizinan daripada hospital untuk membolehkan saya kembali teruskan kerja dengan membuat persembahan sempena konsert Merdeka. Pihak hospital membenarkan saya keluar dengan syarat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kejadian yang berlaku. Sebelum itu, saya ada buat video beritahu anggota senario yang mereka kena buat persembahan tanpa saya. Jadi, bila nampak saya kembali ke konsert, mereka menangis. Kami sudah macam adik-beradik. Apabila ada ahli yang sakit sudah pasti kami bersedih atau risau, ungkap Lan. Enggan mengambil risiko dan atas nasihat doktor, pemenang kategori penghibur TV popular ABPBH 3 tahun berturut-turut itu akan membuat pemeriksaan lanjut di Institut Jantung Negara, IJN. Tidak pernah terlintas di fikiran pelakon, Zara Zia, 39, bahawa pemeriksaan untuk sakit pinggang akan menjadi detik yang menyelamatkan nyawanya. Tanpa disangka, menurut Zara penyakit cyst yang dihidapinya rupa-rupanya adalah kanser tahap 1. Menceritakan kembali detik itu, Zara atau nama sebenar, Zainurul Razia Muhammad Zainuddin memberitahu segalanya bermula apabila beliau membuat pemeriksaan pengimejan resonan magnetik, MRI, tahun lalu bagi masalah arthritis yang dialami. Saya ada arthritis yang menyebabkan badan sering sakit, susah berdiri atau baring lama, dan tidak boleh angkat berat. Jadi, saya buat MRI untuk masalah itu sahaja. Namun, doktor menemui fibroid dan cyst. Tanpa pemeriksaan itu, saya mungkin tidak sedar cyst tersebut sudah berada di tahap 1 kanser, katanya ditemui di sesi fotografi drama terbaharu, Bukan Pilihan Hati di Balai Berita, Bangsa, semalam. Menyedari perkara itu, Zara segera menjalani 3 pembedahan utama dalam tempoh sebulan, termasuk membuang cyst di ovari, prosedur di bahagian buah pinggang dan leher. Alhamdulillah, sudah setahun kanser itu dibuang. Sekarang saya lebih berhati-hati, menjaga pemakanan, gaya hidup dan menjalani fisioterapi. Memang saya sedih dan terkejut bila diberitahu tentang kanser, tetapi saya pilih untuk kekal kuat dan positif, ujarnya. Berkongsi perjalanan pemulihannya, Zara berkata, beliau berehat hampir 8 bulan sebelum kembali berlakon menerusi drama Dia Imamku yang bersiaran Februari hingga Mei lalu. Tahun lalu, selepas pembedahan memang saya berehat lama. Saya terima kerana babaknya tidak banyak. Selepas itu saya kembali bekerja secara berperingkat sehingga kini membintangi Bukan Pilihan Hati untuk slot Akasia. Syukur juga saya ada pemandu yang membantu. Kalau tiada, mungkin saya menangis kerana tidak mampu memandu untuk ke lokasi penggambaran, katanya. Pelakon veteran, Jalil Hamid disahkan mengalami masalah jantung selepas menerima rawatan di unit rawatan rapi, ICU, Hospital Serdang. Semalam, Jalil atau nama sebenarnya, Abdul Jalil Abdul Hamid, 66, menjelaskan antara tanda awal dialami adalah gangguan pernafasan yang terjadi sejak dahulu. Saya sudah dibenarkan pulang. Semalam, pada awalnya, saya rasa sesak nafas dan pergi mendapatkan rawatan di hospital. Kemudiannya, doktor memaklumkan saya ada masalah berkaitan jantung. Bagaimanapun, saya dibenarkan ke rumah. Semalam selepas menerima rawatan di hospital, katanya kepada wartawan, Jalil yang juga pelakon filem zombie Kampung Pisang itu menjelaskan, buat masa ini, dia hanya menunggu keputusan dan panggilan daripada hospital untuk mendapatkan rawatan susulan. Doktor ada menjalankan ujian darah dan akan memaklumkan kepada saya tarikh hadir semula ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Buat masa ini, saya berada di rumah dan tahap oksigen juga perlu dipantau rapi, katanya. Dalam masa sama, Jalil berkata, dia menolak berada di ward hospital kerana mahu memberi ruang kepada pesakit lain yang lebih memerlukan. Sebenarnya, saya masih perlu dirawat di hospital. Tetapi, saya rasa kasihan melihat pesakit lebih teruk, saya minta untuk pulang dan berehat di rumah sahaja. Saya lihat ada sesetengah pesakit yang tak dapat katil dan ada yang perlu menunggu lama. Ada juga saya lihat berbaring di laluan hospital.
Jadi, saya beritahu pihak hospital untuk pulang, katanya. Terdahulu, berita keadaan terkini Jalil dikongsi pelakon dan pengarah berpengalaman, Fauziah Ahmad Daud menerusi hantaran dalam Instagram IG, yang turut memaparkan rakannya itu berada di zon kuning ICU.